Hello, wahai peminat Ultraman, apa khabar? Hari ni saya nak bahas Ultraman yang saya rasa mungkin berasal dari planet yang sama, Ultraman Zeus, iaitu Ultraman Omega. Betul tak nama dia, Ultraman Omega? Okey, saya memang dah tengok cerita ni, tapi saya tak tertarik. Ya, anak saudara saya pun tak tertarik. Ya, anak saudara saya lelaki-lelaki dengan perempuan pun tak menarik. Ya, bagi mereka pelakon Jepun ni tak kacak pun. Bukan saya tak kacak, jalan ceritanya pun biasa-biasa saja. Walaupun jalan dia diambil daripada nama jam Amerika. Ya, katanya itu diambil daripada nama tu diambil daripada jam Amerika, Omega tu. Tapi aja kata itu diambil daripada jam Itali lah, tu lah, ni lah. Okay, fine. Kita cakap pasal perisai je. Kalau kita tengok perisai dia macam perisai Ultraman apa tu? Ultraman yang perisai je saya tak tahu apa. Ya. Untuk tu anda lihat sendirilah Ultraman tu. Ultraman Omega ni ada perisai untuk tangan saja. Jadi saya rasa dia daripada planet yang sama kot. Daripada planet Ultraman yang timer dia besar. Ya, jadi saya yakin dia berasal dari planet yang sama. Okay. Untuk jalan ceritanya, jangan lupa tekan butang subscribe ya. Untuk Ultraman Omega ni, entah kenapa saya rasa macam mirip dengan Ultraman yang saya pernah tengok tu, yang saya lupa nama dia Ultraman apa. Ok, sila komen kalau anda ingat Ultraman yang saya tengok sebelum ni, yang dilakukan oleh pelakon komedi yang humor host dia seorang Captain. Ok, jaranglah saya buat video Ultraman yang masih baru. Selalunya saya buat video tentang Ultraman yang dah lama je. Tapi ini kali pertama saya buat yang baru lah. Ok, jangan lupa tekan butang lonceng untuk subscribe. Ya, jangan lupa komen kalau anda faham apa yang saya cakap. Ok, sila komen channel YouTube saya supaya saya dapat tengok channel YouTube anda. Sebab sekarang ni saya tengah bosan. Saya buat video 2 tambahan pun sebab ya tengah bosan lah. Jadi tak ada banyak pun video yang saya nak buat. Ok, jangan lupa tekan butang lonceng pasal Ultraman Omega ni. Ya, saya rasa dia ni daripada planet yang sama lah, Ultraman Zeus. Selalu saja kalau alien jatuh ke bumi, panggil Ultraman. Makin lama makin saya cemus. Semoga Ultraman tamat. Ok, jangan lupa tekan butang subscribe. Bye.